again or something like that? Dia memang bila dah dia dah tak ada ni, banyaklah rupanya dia pernah post yang kalau saya tak ada, bacakan dia Al-Fatihah, benda-benda yang macam mungkin dia sebenarnya, orang kata setiap manusia ni ada sedikit rasa ke, firasat ke, tapi apa pun kita tak pernah tahu kan tarikh sebenar-benar yang kita akan pergi meninggalkan mak. Bukan semua kehidupan selebriti berakhir dengan kegemilangan, malah ada yang terpaksa berdepan dengan pengakhiran yang cukup misteri dan tidak disangka-sangka. Kita sering melihat wajah mereka di kaca TV atau mendengar suara mereka di radio dan mengetahui kejayaan mereka. Namun secara tiba-tiba, kelibat mereka hilang begitu sahaja daripada pandangan umum tanpa sebarang kabar berita. Ada kes yang berakhir dengan penemuan tragis yang merentap jiwa dan tidak kurang juga yang kekal menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini, seolah-olah mereka lenyap di telan bumi. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 kisah tragis kehilangan selebriti yang pernah mengejutkan Malaysia suatu ketika dahulu. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Nadia Kesuma. Assalamualaikum, hai, saya Nadia Kesuma. Okey, jom ramai-ramai datang ke Matic Sempena Zoom 2020. Ada pelbagai acara dekat sini, ada pelbagai produk saya dapatkan kat atas yang lain. Berita mengenai kehilangan pelakon Nadia Kesuma atau nama sebenarnya Nadia Kasumawati Abdul Karim pernah mencetuskan kegemparan di media sosial baru-baru ini selepas beliau dilaporkan gagal dikesan sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz Jeddah pada 15 Januari 2026. Kehilangan misteri ini menjadi tular apabila mesej terakhirnya yang menyebut tentang pertemuan dengan individu tidak dikenali mula tersebar, mencetuskan pelbagai teori dan spekulasi dalam kalangan netizen yang mengikuti perkembangan kes tersebut secara dekat di platform digital. Namun, misteri yang menyelubungi kehilangannya berakhir dengan perkabaran duka apabila beliau disahkan meninggal dunia akibat serangan jantung pada hari yang sama beliau dilaporkan hilang. Berita tersebut disahkan oleh ahli keluarganya termasuk suami beliau iaitu Profesor Dr. Muhammad Kamarul Kabilan Abdullah yang memaklumkan bahawa jenazah Allahyarhamah telah selamat dikebumikan di Tanah Suci Mekah, memenuhi hasrat peribadi beliau yang sering meluahkan keinginan untuk dijemput ajal ke sana. 5. Niza Afham. Baliklah Afam. Kenapa kalau Afam melarikan diri, kenapa kita adik-beradik semua rapat? Kita semua rapat, kita semua tahu cerita masing-masing, masalah masing-masing. If you are listening, come back. Kita orang semua tunggu, kita orang semua risau sebab Afam tak pernah buat macam ni. Afam bukan macam ni. Afam tidur rumah kawan pun Afam bagi tahu. So, baliklah. Berita mengenai kehilangan penyanyi dan YouTuber muda Muhammad Niza Afham Mokhtar pada Ogos 2024 pernah menggegarkan pengguna media sosial selepas beliau dilaporkan hilang sebaik saja melakukan aktiviti riadah di Stadium Sultan Sulaiman Klang. Kehilangan abang kepada penyanyi Al-Fahani ini menjadi tular apabila dompet dan telefon bimbitnya ditemui di atas jambatan Sungai Klang, namun kelibatnya langsung tidak kelihatan, sekaligus mencetuskan pelbagai teori konspirasi dalam kalangan netizen yang mengikuti rapat berita tentangnya daripada ahli keluarganya di platform X dan TikTok. Episod duka ini berakhir dengan penemuan mayatnya di kawasan sungai berhampiran jambatan tersebut kira-kira 24 jam selepas dilaporkan hilang. Selepas bapanya sendiri melaungkan azan di lokasi kejadian sebagai ikhtiar pencarian. Walaupun pada awalnya timbul spekulasi penlibatan unsur jenayah susulan kehilangan wang tunai dan kad debit, pihak polis mengklasifikasikan kes tersebut sebagai laporan mati mengejut kerana hasil bedah siasat tidak menunjukkan sebarang kecederaan fizikal yang signifikan. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Puncak Alam, meninggalkan satu lagi sejarah tragis dalam industri seni yang sering menjadi topik perbincangan di ruang digital sehingga ke hari ini. 4. Zalina Azman. Privacy seseorang. Tapi this is also a very good question. I rasa Azwan Ali yakin, Zalina Azman is hidden. Kalau tak, kau pergi check Google apa maksud hidden. Hidden ni maksud dia she's somewhere. Cuma dia memang membawa hati yang retak. Berita mengenai kehilangan bekas pembaca berita TV3 Zalina Shahrah Azman atau lebih dikenali sebagai Zalina Azman kekal sebagai antara misteri paling membingungkan dalam sejarah industri media tempatan. Beliau dilaporkan hilang sejak November 2021 selepas anaknya Mikhail Norman gagal menghubungi beliau dan mendapati rumahnya di Seksyen 3 Shah Alam berada dalam keadaan tidak terurus dengan barang peribadi seperti dompet dan kunci kereta masih berada di dalam kediaman tersebut. Kehilangan figura yang cukup sinonim dengan program
Money Matters ini, terutamanya apabila laporan polis hanya dibuat beberapa hari selepas beliau gagal dikesan. Sehingga kini kisah kehilangan Zalina Azman masih belum menemui titik noktah dan terus menjadi tanda tanya besar kerana tiada sebarang petunjuk fizikal maupun keterangan baharu yang ditemui. Walaupun pihak polis telah menjalankan pelbagai siasatan termasuk memeriksa rumahnya berkali-kali dan menjejak pekerja ubah suai rumah, kes ini masih diklasifikasikan sebagai orang hilang dan fail siasatan kekal dibuka. Rumah banglonya yang kini terbiar sepi dan ditumbuhi semak samun menjadi simbolik kepada kehilangannya yang menjadi tanda tanya sehingga kini. 3. Zul daripada kumpulan massa. Tragedi yang menimpa Zul Massa atau nama sebenarnya Zulkifli Mat Amin merupakan salah satu antara kisah paling gelap dan ngeri dalam sejarah muzik rock tanah air yang bermula dengan sebuah pengkhianatan. Segala-galanya bermula apabila beliau didakwa telah diumpan keluar oleh seorang wanita ke sebuah lokasi sunyi di Pantai Balok, Kuantan tanpa menyedari bahawa itu hanyalah perangkap untuk mengheretnya ke kancah maut. Sebaik tiba di tempat kejadian, vokalis kumpulan massa ini telah diserang oleh sekumpulan lelaki yang sudah sedia menunggu, menyebabkan beliau mengalami kecederaan parah sebelum ditinggalkan seorang diri di dalam rumah kosong selama beberapa hari. Beliau dilaporkan hilang secara misteri selama beberapa hari sehingga mencetuskan kebimbangan dalam kalangan ahli keluarga dan rakan artis. Pencarian itu berakhir apabila Zul ditemui di dalam rumah kosong bersendirian dan dalam keadaan nazak. Kes itu berakhir dengan berita duka apabila Zul disahkan meninggal dunia pada Januari 1993 selepas beberapa hari bertarung nyawa di hospital. Tragedi ngeri yang menimpa vokalis kumpulan Patahnya Sayap malam ini bukan saja menamatkan riwayat seorang penyanyi berbakat, malah meninggalkan trauma yang mendalam kepada industri muzik Malaysia kerana kejamnya cara beliau diperlakukan sebelum ditemui. Kehilangan beliau bukan saja menamatkan karier kumpulan massa yang sedang meningkat naik, malah kekal menjadi antara kisah kehilangan bintang paling tragis yang sering diceritakan semula oleh para peminat genre rock kapak sehingga ke hari ini. 2. Along Spoon. Boleh tetap dikenangi hingga ke akhir nanti. Sampai bila-bila saya akan ingat, saya akan kenang dia. Sebab perangai dia itu memang seorang anak yang betul-betul beradab dan berbudi pekerti. Itu sebab anak-anak pun memang tetap sayang. Tapi Along ni mempunyai Kes kehilangan penyanyi kumpulan Spoon iaitu Sabiul Malik Syafi'i atau lebih dikenali sebagai Along Spoon merupakan salah satu kes jenayah paling menggemparkan dalam sejarah industri hiburan Malaysia. Segalanya bermula pada 25 Disember 1999 apabila penyanyi lagu Rindu Serindu-Rindunya ini dilaporkan hilang secara misteri yang kemudiannya mencetuskan spekulasi meluas di media massa dan perdebatan hangat mengenai keberadaannya. Sepanjang tempoh kehilangannya, ahli keluarga termasuk bapanya telah meminta bantuan seorang anggota polis untuk mencari Along tanpa menyedari bahawa individu tersebut sebenarnya adalah suspek utama yang terlibat dalam kejadian ngeri itu. Misteri kehilangan ini berakhir dengan penemuan tragis pada 6 Januari 2000 apabila rangka Along Spoon ditemui dalam sebuah guni yang diikat di lereng bukit di kilometer 28 Jalan Kuala Kelawang, Genting Peras, Jelebu. Siasatan mendalam mendedahkan bahawa Along telah diragut nyawanya dengan kejam oleh seorang anggota polis berpangkat korporal iaitu Muhammad Yaakob Demiati atas motif cemburu yang melibatkan hubungan peribadi. Selepas melalui proses perbicaraan yang panjang, pembunuhnya telah dijatuhi hukuman penjara, namun baru-baru ini pada November 2023, individu tersebut dilaporkan telah dibebaskan dari penjara Kajang selepas menjalani hukuman selama 33 tahun. Kes ini kekal menjadi ingatan duka buat peminat seni tanah air yang masih meratapi kehilangan bakat besar di usia semuda 19 tahun. 1. Datuk Susilawati Lawiyah. Jutawan yang juga pengasas produk kecantikan Novel Visage, Datuk Susilawati Lawiyah, dilaporkan hilang sejak 30 Ogos lalu. Lebih misteri, Datuk Susilawati hilang bersama peguam, pegawai bank dan pemandunya. Kehilangan jutawan kosmetik terkenal iaitu Datuk Susilawati Lawiyah pada Ogos 2010 bukan sekadar berita kehilangan biasa, malah ia merupakan satu plot jenayah yang paling menggemparkan sejarah negara. Segalanya bermula apabila beliau bersama 3 rakan urusannya dilaporkan hilang secara tiba-tiba selepas menuju ke Banting atas urusan jual beli tanah. Kehilangan ini mencetuskan gelombang spekulasi di media massa di mana jutaan rakyat Malaysia ternanti-nanti kabar berita tentang nasib ikon perniagaan ini sehinggalah siasatan polis
polis membawa kepada satu penemuan yang cukup ngeri di sebuah ladang terpencil yang jauh daripada pandangan orang ramai. Episod penuh misteri ini berakhir dengan pendedahan yang sangat menyayat hati apabila pihak berkuasa mengesahkan kesemua mangsa telah diragut nyawanya dengan kejam sebelum bukti-bukti dilesapkan secara sistematik. Selepas perjuangan mencari keadilan selama lebih 14 tahun di mahkamah, keadilan akhirnya berpihak kepada mangsa apabila Mahkamah Persekutuan pada Oktober 2024 mengekalkan hukuman mati ke atas dalang utama kes ini. Kisah tragis Datuk Sosilawati ini kekal menjadi peringatan keras kepada kita semua tentang bahaya yang mungkin tersembunyi di sebalik dunia perniagaan dan populariti, meninggalkan satu lagi parut hitam dalam arkib jenayah melibatkan personaliti terkenal tanah air. Apakah pendapat anda tentang 6 kisah kehilangan tragis selebriti seperti di atas? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.